Nak tahu bunyi dia macam mana? Tengok ni ya. Single, tapi tak cukup attention. Nak attention yang limited edition, pakailah Venda 60 Outboard 50 ni. Gaya cruiser klasik tapi moden. Menariknya motor ni, dekat depan dia pakai multi-link fork, dekat belakang dia pakai dual absorber. Datang dengan enjin V-twin 249cc, 8 valve dan liquid cool. Box ni dia boleh cecah 25.5 horsepower dan 25 Nm of torque. Nak kata laju tu boleh lah, tapi menariknya dia datang dengan double exhaust. So, jiwa santai ada, mantap. Gear 6 speed, ada juga triple clutch untuk smoothkan lagi gear safety motor ni. Dilengkapi juga dengan 2 channel ABS depan dan belakang, ada juga traction control. Safety dah ada, tinggal nak blur je motor ni. Tangki minyak dia pun sebesar 95 liter, kalau besar lagi ngam lah. Ada juga TFT screen dan juga lampu LED depan dan belakang. Korang boleh dapatkan motor ni dengan deposit serendah kosong. Bulanan untuk 5 tahun hanya RM548 sahaja. So nak motor yang santai dan glamour dan nak attention yang limited edition, dapatkanlah motor Napoleon Board ni di Bundaran Motor di Taman Seri Puchong. Bye bye.